Penyanyi dan komposer Shiha Zikir jadi perhatian ramai selepas tampil berkongsi hasratnya untuk menghadiahkan sebuah lagu istimewa buat Adrian Adam, anak kepada pelakon Emiza Adnan. Menurut Shiha, semuanya bermula selepas dia menonton persembahan Adrian dalam program TTMM2. Katanya, sebaik saja persembahan tamat, dia terus menghubungi pihak berkaitan kerana benar-benar tertarik dengan kemampuan vokal Adrian yang dianggap sangat sedap didengar. Apa yang lebih menyentuh hati apabila Shiha mengakui dia pernah mempunyai hasrat untuk merealisasikan sesuatu buat salah seorang ahli keluarga Emiza sebelum ini, namun tidak sempat ditunaikan. Disebabkan itu, dia berharap peluang kali ini dapat menjadi kenyataan dan mampu menghasilkan sebuah karya yang bermakna untuk Adrian. Dalam masa sama, Shiha Zikir turut meluahkan rasa syukur apabila menerima respon yang positif daripada pihak mereka. Katanya lagi, kadang-kadang hidup terasa lebih bermakna apabila seseorang dapat menggembirakan hati orang lain melalui sesuatu yang ikhlas. Perkongsian tersebut kemudian membuat ramai netizen tersentuh melihat sokongan yang diberikan Shiha kepada Adrian yang kini mula mendapat perhatian ramai dalam dunia seni. Ramai juga memuji sikap Shiha yang dianggap sangat menghargai bakat baru dan sentiasa menggunakan peluang yang ada untuk membantu orang lain. Kadang-kadang, satu peluang kecil yang datang dengan ikhlas mampu menjadi titik perubahan terbesar dalam hidup seseorang.